Pasukan Malaysia berjaya mendapat 1 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa di kejohanan Sukan C yang baru sahaja tamat semalam. Jadi hari ini kita nak tengok game final. Pemain nombor 1 kita GM Yuh Litian menentang GM Nguyen Ngoc dari Vietnam. Okey, mari kita tengok kat sini. Putih mulakan dengan pawn ke E4. Hitam membalas dengan pawn E5. Kita ada knight F3, knight C6, knight C3, knight F6, 4 knights variation kat sini. Dan D4 dimainkan oleh Nguyen kat sini. Okey, ini adalah variasi Scotch. Pawn E makan pawn D4 kat sini. Knight makan pawn D4 dan seterusnya bishop ke B4 dimainkan oleh Litian. Dengan tujuan untuk meletak tekanan knight makan pawn D5 lah, sebab knight tak boleh makan, ada pin kat situ. Jadi kat sini putih mainkan knight makan knight C6, menyerang queen. Knight tu terpaksa dimakanlah. Pawn B makan knight C6 dan kita ada bishop ke D3 kat sini, kawal pawn tersebut. Dan di posisi ni kedua-dua pemain membuat castling, 0-0, 0-0 dan seterusnya D5 oleh Litian. Okey, pawn E makan pawn D5 kat sini, tapi pawn D5 ni hitam tak terus makan. Dia mainkan bishop pergi ke G4 terlebih dahulu buat serangan ke atas queen. Dan kat sini pawn F3 ditolak oleh putih, serang bishop. Bishop undur ke H5 dan seterusnya pawn D makan pawn C6. Okey, kalau korang tengok, kalau korang kira kat sini, memang hitam kehilangan 2 pawn, tapi ini sebenarnya adalah opening variasi yang biasa dimainkan. Okey, tak ada masalah, 2 pawn tu boleh dapat balik dengan senang. Okey, mula dengan queen pergi ke D4 buat check, king terpaksa lari dan kita ada bishop makan knight C3. Pawn makan balik bishop tu dan seterusnya queen makan pawn di C3 dan kita dapat tengok 1 pawn dah dapat balik. Dan bukan itu sahaja, ada 1 serangan balik ke atas pawn C6 tadilah. Dia terlalu jauh dengan kawan-kawan dia, jadi biasanya pawn macam ni akan cepat meninggal dunia. Okey, bishop F4 kat sini serang pawn di C7, tapi Litian queen makan pawn C6 sambil mengawal pawn tersebut dan kita dapat tengok dua-dua pemain mempunyai buah kuantiti yang sama. Okey, putih mainkan queen E2 kat sini. Kita ada rook A ke B8, A4, knight ke D5, serang bishop. Jadi bishop lari, undur ke G3. Bishop ke G6, cuba untuk tukar bishop kat sini. Tapi bishop tak nak, dia pergi ke B5, serang queen. Dan di posisi ini, okey, di posisi ini satu move yang paling bagus yang boleh dimainkan oleh hitam ialah untuk knight pergi ke C3. Sebab apa? Sebab kat sini knight serang queen dan pada masa yang sama serang bishop juga. Jadi kalau queen tu lari ke mana-mana, knight akan makan bishop dan akan selesai masalah lah. Okey, tapi kat sini disebabkan masa tak berapa banyak, okey, kita main rapid, masa yang sikit, ada beberapa minit sahaja. Litian mainkan queen makan pawn di C2. Kalau korang tengok memang pawn C2 ni free dan memang putih sengaja bagi free. Sebab apa? Sebab dia nak buat pawn sacrifice. Okey, selepas queen makan queen, bishop makan. Tujuan dia bagi pawn free tadi adalah untuk letakkan rook F ke C1 dan kita dapat tengok kat sini, rook ni menyerang bukan sahaja bishop tapi pawn dekat belakang. Jadi lepas bishop lari ke F5 kat sini, Litian mainkan. Dekat sini, bishop makan pawn C7 boleh dimainkan, tak ada masalah pun. Tapi putih kata relax dulu, dia nak cantikkan semua buah dia dulu, barulah lepas tu dia makan. Sebab pawn ni bila-bila masa saja boleh makan, tak ada masalah. Jadi dia gerakkan rook dia pergi ke C5, serang knight terlebih dahulu. Kita ada rook F ke D8, kawal knight tu dan seterusnya H4 kat sini. Bishop ke E6, rook A ke C1 dan rook B6 kat sini. A5 ditolak dan seterusnya rook balik ke tempat asal, B8 balik. Dan kat sini kalau korang tengok kan, putih tak boleh terus makan pawn ni lah. Sebab apa? Sebab kalau bishop makan pawn C7 tu, ini blunder ya. Sebab selepas knight makan bishop, rook tak boleh makan pawn knight ni. Sebab kalau rook makan knight, rook dah tak kawal bishop, jadi bishop tu free. Blunder pula. Sebab itulah selepas gerakan tu, putih kata relax dulu, tak apa. Macam tadi, pawn dua-dua ni adalah sangat-sangat lemah. Bila-bila masa boleh serang, bila-bila masa boleh makan. No problem. Jadi dia mainkan king pergi H2 dulu, bagi king dia selamat. Kita ada pawn ke H6 dan bishop ke E5. Tengok macam mana saya cakap tadi, dia cantikkan dulu semua buah-buah dia. Dan bila dah cantik, barulah dia pilih nak buat apa selepas tu. Itu cara mastermind yang kita boleh belajar. Okey, kat sini satu move yang bagus yang perlu dimainkan oleh Litian adalah untuk rook B pergi ke C8.
cuba untuk kawal kalau boleh, kalau nak kawal. Tapi kat sini sebab masa tak banyak, jadi Litian sekali lagi buat kesilapan kecil dengan gerakkan Rook D pergi kesilapan. Apa beza Rook B dengan Rook D tadi? Rook D sekarang ni mengawal knight. Jadi bila dia dah lari ke tempat lain, Nguyen Ngoc mainkan bishop ke C4, cuba untuk serang knight yang sudah tidak dikawal oleh Rook tadi. Jadi knight lari ke F6 dan kita ada bishop dapat makan bishop, dan selepas pawn makan balik kita dapat tengok bukan 2 dah, 3 dah pawn yang tak cantik yang duduk jauh, tak ada siapa kawal. Okey. Jadi kat sini barulah putih makan pawn C7, Rook makan pawn C7, Rook makan Rook, Rook makan Rook, dan kita dapat tengok putih cantik dia punya posisi. Ada serangan dekat sini, ada bishop juga, posisi yang sangat cantik di sebelah sini juga. Okey, dekat sini boleh je Litian nak mainkan Rook pergi ke A8, cuba untuk kawal pawn ni, tapi lepas pawn tolak kat sini, memang Rook ni tak boleh nak bersia-sia, tak boleh nak buat apa, tak aktif. Memang sangat-sangatlah tak bagus, sangat-sangat senanglah untuk kalah. Jadi kat sini Litian cuba untuk aktif, Rook letak di B5, cuba serang bishop dan pawn macam ni. Dan dekat sini putih bishop makan knight dulu, pawn G makan balik bishop tu, dan kita ada Rook makan pawn percuma di A7, dan kat sini hitam kehilangan 1 pawn. Okey, Litian cuba lagi dengan H5, kita ada A6, Rook ke A5 kawal pawn, King G3, King F8. Kita dapat tengok kat sini macam mana kedua-dua king cuba untuk aktif. Ingat bila masuk ending, bila masuk fasa yang dah nak habis macam ni, king yang kena aktif pergi berperang. Okey, kat sini bila king dah pergi ke sebelah sana, putih cuba main di sebelah sini pula. Jadi dia tolak pawn pergi ke G4. Sudah semestinya pawn H makan G4 tak berapa nak bagus. Sebab bila makan balik kita dapat tengok ada 2 pawn yang berkawan ni yang mungkin boleh maju dan tukar jadi queen lah. Itu bahaya yang lebih besar. Okey, jadi sebab tu selepas tu tak makan. Okey, hitam gerakkan king pergi ke C8. Tapi kat sini Rook pergi ke G7. Dia tinggal sahaja pawn dia di A6 ni. Kenapa tinggal? Sebab tak ada masalah. Kalau Rook makan kat sini, dia akan makan pawn dia dan pawn ni akan majulah. Sebagai contoh, boleh nak Rook A5 cuba serang, tapi selepas tolak kawal, tolak lagi, kita dapat tengok pahan ni akan check. Memang akan kena check, dan tolak tukar jadi queen. Memang hitam akan kalah juga. Jadi kat sini, Yo Litian selepas Rook G7, dia cubalah untuk pawn H makan pawn G5 kat sini. Tapi putih tak makan balik. Dia terus tolak pawn H5 dan kita dapat tengok alamak dua-dua dah terlepas. Jadi Litian terpaksa Rook makan pawn H5, dan ini sebenarnya merupakan move terakhir Litian sebab putih buat satu gerakan. Banyak gerakan nak menang kat sini. Memang putih dah menang. Cuma gerakan yang paling bagus apa? Cuba korang pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Sementara korang cari itu, okey, saya cerita sikit lah. Di Sukan C ni, kita punya tim Malaysia telah menghantar 2 tim lah. Satu tim lelaki dan satu tim perempuan. Tim lelaki, GM Yo Litian dan juga IM Puh Yu Tian berjaya mendapat perak sebab kalah di final kepada Vietnam. Untuk tim perempuan, WFM Tan Litin dan juga WIM Puteri Menajah berjaya mendapat pingat gangsa tempat ketiga. Okey, jadi tahniah buat kedua-duanya. Alright, apakah jawapan kat sini? Ya, move terakhir oleh putih ialah Rook pergi ke G8 check, dan kat sini Litian resign dan Malaysia mendapat tempat kedua, kalah di final. Okey, kenapa? Tengok kat sini King tak boleh nak gerak mana-mana kecuali naik ke atas. Jadi bila King naik ke atas, senang saja pawn akan tolak ke A7. Tak ada siapa yang boleh tolong. Kalau Rook cuba kawal pun akan naik tukar jadi queen, dan selepas makan-makan putih memang menang kat sinilah.